saya nak main game fishing and sell. Kita kena memancing, lepas tu kita jual. Dia kata kalau nak umpan kena tekan serangga. Salah, sepatutnya saya kena ambil yang ni dulu. Bait tu banyak kan. Kita ambil umpan banyak-banyak. Lepas tu kita pergi memancing. Yang ni udang. Yang ni kenapa macam nak pukul orang tu, ya Allah. Kita ambil 100 bait. Okey, ambil 100 umpan. Okey dah. Okey, lepas tu mana mancing? Mancing sini. Okey, lepas tu fish all. Salah. Auto fishing. Okey, dah macam kena pukul orang. Kita dapat ikan. Ikan apa yang kita dapat tu? Okey, dah. Lepas tu macam nak jual. Sini. Okey, jual. Auto. Okey, kita jual semua. Dapatlah duit. Okey. Dapat 30. Okey, dah jual semua. Duit tu kita boleh beli ni. Kita boleh beli 2. Duit 10. Kita beli yang ni nak. Balina anglefish. Tak apalah, kita beli yang ni dulu. Okey, dah. Sikit lagi. Dalam 100 je lah. Biar lebih sikit. 100. Okey. Sini. Mancing. Macam melibas tu. Semua macam nak marah. Okey, dah. Lepas tu kita jual. Okey, dah cukup dah ni. Kita nak beli ikan ni. Ikan yang ketiga. Okey, bila dah beli yang ni mungkin ni boleh kot. Boleh. Dia lagi macam bait tu, dia lagi cepat. So ini kita ambil 300. Umpan kita banyak. Dia kumpul tu lagi cepat. 300. 400 lah. 400. Okey, 400. Okey, nak try fishing guna umpan ni. Okey. Ni dapat ikan baru. Ikan yang kita beli tadi. Comel je kolam dia. Okey, tak cukup. Pergi jual. Kalau nak jual kat sini dapat lebih sikit. Okey. Tak apa, kita jual kat sini dulu. Lepas tu kita beli yang sebelah ni. Kita beli yang ni. 300 berapa? Tak apa, kita beli yang ni lah. Kita dah unlock ini, so kita try mancing. Kita jual dekat yang kedua tu. Collect dulu dalam 300 ke berapa, 400 pun boleh.
Yang tu apa tu? Kena beli Red Sea Horse baru boleh. Okay, 400, 500 lah. Sebab dia laju. 500. Okay. Lepas tu kita mancing. Okay. Itu masuk dalam kolam. Mancing. Dia dapat dalam berapa ikan je tu, sebab satu ikan dia. Okay dah. So kita try jual dekat yang ni. Saya nak jual. Duit dia makin berganda. Okay, jual. Dapat banyak sikit. 347. Ini 345. Red Sea Horse tu berapa? Mahal 1k. Saya nak try beli yang ni lah. Unlock. Okay. Kita try jual dekat tempat yang ketiga tu pula. Ya Allah, tengok semua. Okay, auto collect dulu. Collect sampai 500 lah macam tadi. Udah 600, tak apalah. 2%. Dapat lebih. Okay, mancing. And then kita try jual dekat tempat ketiga tu nanti. Dia banyak sikit duit dapat. Semua gigih cari ikan. Tak cukup. Okay dah, kita try jual kat sini. Okay, start selling. Auto. Sanji. Okay lah tu. Dapat 400. Ini kalau nak unlock 1000. Cuma kita try unlock Red Sea Horse pula. So ambil lagi umpan dalam 700 macam tadi. 500 ke boleh juga. Tak banyak sangat dah. Kita nak try yang last tu. Hmm. 400 ke 500 lah. 500. Okay. Mancing. Auto fishing. Mancing. Udah dapat berapa ikan ni? Tak sampai 50. Tak apa. Kita jual. Itulah 1k. Dah boleh beli dah seahorse. Okay. Nak beli seahorse. Yeay. Barulah kita boleh guna ni. Umpan yang ni. Okay, kita ambil dulu umpan dia. Cepat je. 300. 400. Ini umpan yang last lah. Okay, dah lah, kita nak try je. Ramainya. Yang tengah-tengah kolam pun ada. Okay. Dapat seahorse. Kuda laut. Tengok kita, lepas tu kita try jual.
Oh, satu seahorse kena ada 16 umpan. Kita try jual tengok. Jual. Memang mahal dah seahorse ni. Dia dapat baru berapa dah dapat, dah dekat 1k 700. Okey lah tu. Ini mahal sangat ni, 4,000. Shark ni apa? Oh, bukan. Apa ni? Comelnya. Gitu je lah game dia kena memancing, ambil umpan, memancing dan jual. Kita santai-santai je mancing-mancing, tengok belakang tu struggle nak ambil umpan. Jangan lupa subscribe, like, share. Okay, bye bye.